Ada satu mayat lelaki dijumpai terbaring dekat tepi pantai. Nampak macam orang tengah berehat, bajunya kemas dan langsung tak ada kesan luka. Tapi bila polis buat siasatan, makin banyak benda yang pelik muncul. Tak ada kad pengenalan, cap jari tak dapat dikesan dan tak ada seorang pun yang tahu siapa dia. Seolah-olah lelaki ni wujud dalam dunia tapi tak tinggalkan apa-apa jejak langsung. Cuma satu benda je yang diorang jumpa dekat dia. Dalam poket dia ada satu kertas dengan 2 perkataan, iaitu Tamam Shud. Dan dari situ bermula satu misteri pelik yang sampai sekarang belum ada siapa dapat jawab. Hai guys, kita kembali lagi dengan story yang menarik, misteri dan seram. Kali ni kita terbang jauh ke Australia, tapi bukan nak cerita pasal tempat cantik atau percutian. Kali ni memang kes pelik, kisah pasal seorang lelaki yang mati dalam keadaan yang langsung tak masuk akal. Siapa dia? Kenapa dia boleh mati macam tu? Dan apa maksud sebenar perkataan Tamam Shud tu? Jom kita bongkar sama-sama. Pada pagi 1 Disember 1948 dekat Southtown Beach di Adelaide, Australia, suasana masa tu tenang macam biasa. Ada beberapa orang awam tengah jalan-jalan santai tepi pantai. Tapi dalam banyak-banyak pemandangan, mata diorang tiba-tiba tertumpu pada satu benda pelik. Seorang lelaki kelihatan terbaring atas pasir bersandar rapat dengan tembok batu. Nampak macam tengah tidur atau mungkin mabuk. Mula-mula orang yang lalu lalang tu tak ambil kisah sangat, yelah sebab diorang fikir mungkin dia tengah relaxkan otak tengok pemandangan tepi pantai sampai tertidur, mana tahu kan. Tapi bila lama sangat terbaring tanpa bergerak langsung, barulah diorang mula rasa tak sedap hati. Diorang pun terus call polis. Bila polis sampai dan periksa, memang sah lelaki tu dah mati. Tapi yang buat semua orang makin bingung, keadaan dia terlalu pelik. Baju dia kemas, elok terletak, rambut tersisir rapi, seolah-olah macam baru keluar daripada rumah lah. Tak ada satu pun kesan luka, lebam ataupun tanda-tanda pergelutan. Tapi dalam masa yang sama, tak ada langsung dompet, kad pengenalan atau apa-apa dokumen diri dia. Dan benda yang paling ganjil, semua label dekat baju dan seluar dia telah dipotong siap-siap. Seolah-olah ada orang yang sengaja nak padam semua jejak siapa lelaki ni sebenarnya. Polis masa tu memang betul-betul buntu. Dah cuba macam-macam cara untuk kenal pasti siapa lelaki tu, tapi semua jalan buntu. Cap jari yang diambil, bila dihantar dan dibandingkan dengan rekod negara, langsung tak sepadan dengan sesiapa. Tak ada kad pengenalan, tak ada lesen, tak ada surat, tak ada barang peribadi. Seolah-olah lelaki ni hidup dalam dunia tapi tak pernah wujud dalam sistem. Setiap inci badan dan pakaian dia diperiksa. Diorang cari apa saja yang boleh bagi clue dan masa itulah pasukan forensik perasan ada satu benda kecil dekat poket seluar lelaki tu. Poket tu jenis yang orang jarang guna, dekat bahagian pinggang. Dalam poket tu terselit sekeping kertas kecil, sangat kecil sampai hampir terlepas pandang. Bila kertas tu ditarik keluar dan dibuka, tulisan atasnya sangat jelas, cuma 2 perkataan pendek iaitu Tamam Shud. Mula-mula diorang pun tak faham. Polis pun pelik, apa benda Tamam Shud ni? Nama orang ke? Lokasi ke? Atau kod rahsia? Bunyi dia pun macam bukan bahasa biasa. Lepas dirujuk dengan pakar bahasa, barulah diorang tahu perkataan tu berasal dari bahasa Parsi. Maksud dia lebih kurang sudah tamat atau dalam bahasa Inggeris the end. 2 perkataan tu je tapi cukup buat semua orang meremang. Sebab dia bukan tulis dekat sekeping surat, bukan dalam nota panjang, tapi cuma satu kertas kecil disorot dalam poket tersembunyi. Macam satu pesanan terakhir, tapi pesanan untuk siapa? Jadi persoalan pun makin banyak, jawapan pula tak ada satu pun dan dari detik tu, kes ni bukan lagi kes kematian biasa. Beberapa hari lepas penemuan mayat tu, polis sekali lagi terima berita yang aneh. Kali ni datang dari seorang lelaki tempatan yang tiba-tiba muncul dekat balai polis. Jadi lelaki tu pun bagi tahu masa dia tengah bawa kereta, dia terjumpa sebuah buku kecil terselit dekat bahagian belakang tempat duduk kereta dia. Buku tu tak nampak macam milik dia dan dia sendiri tak tahu macam mana buku tu boleh ada dalam kereta dia. Tapi ada satu benda dekat buku tu yang terus tarik perhatian dia. Bahagian belakang buku tu nampak macam ada kesan robek. Bila dia perhati betul-betul, saiz dan bentuk robekan tu sama macam kertas kecil yang polis jumpa dalam poket si mati. Kertas yang ada tulisan Tamam Shud tu. Jadi polis pun ambil buku tu untuk siasatan dan hasilnya memang sah. Buku tu asalnya adalah satu helaian terakhir. Tapi helaian tu dah disiap keluar dan itulah helaian yang tertulis Tamam Shud. Maksudnya buku ni memang ada kaitan dengan mayat yang dijumpai dekat pantai itulah. Tapi misteri ni tak berhenti kat situ. Buku tu bukan buku biasa, ia merupakan koleksi puisi klasik dari Parsi berjudul Rubaiyat of Omar Khayyam. Lebih kurang macam itulah bunyi dia. Buku lama yang penuh dengan maksud mendalam tentang kehidupan dan kematian. Sesuai sangat dengan mesej sudah tamat tu. Tapi apa kaitan puisi ni dengan kematian lelaki tu? Kenapa buku ni yang dia pilih? Bila polis selak muka belakang buku tu dan sekali lagi diorang jumpa benda pelik. Dekat bahagian kosong ada tulisan tangan yang nampak macam kod rahsia. 5 baris tulisan, semuanya dalam huruf
huruf besar. Tak ada perkataan yang boleh difahami, tak ada ayat lengkap, cuma susunan huruf yang nampak macam ada maksud tersembunyi. Kod tu dihantar ke pakar, tapi sampai hari ni tak ada siapa yang betul-betul berjaya tafsirkan apa maksud kod tu. Ada teori kata itu mesej perisi, ada juga yang percaya ia cuma codetan rawak. Tapi yang pasti, kod tu kekal jadi salah satu bahagian paling misteri dalam kes Taman Shoot ni. Dekat bahagian belakang buku puisi tu, polis perasan ada satu lagi petunjuk yang tertulis dengan pensel. Kali ni bukan kod atau tulisan aneh, tapi satu nombor telefon, nombor lama tapi masih boleh dijejak masa tu. Bila polis semak, nombor tu rupanya milik seorang wanita muda yang tinggal tak jauh dari kawasan mayat lelaki tu ditemui. Rumah dia cuma beberapa ratus meter dari Southtown Beach. Bila polis pergi ke rumah dan mula soal siasat, wanita tu nampak tenang. Dia kata dia tak kenal sesiapa pun yang ada kaitan dengan kejadian tu. Tapi bila polis tunjukkan satu model patung lilin yang dibuat khas berdasarkan wajah si mati, reaksi dia berubah secara tiba-tiba. Tanpa sempat jawab apa-apa, wanita tu terus pengsan depan mata polis. Masa tu, semua orang terkejut. Kalau betul dia tak kenal lelaki tu, kenapa sampai boleh pengsan? Muka tu jelas bagi dia kejutan besar. Tapi bila dia sedar semula, dia tetap dengan jawapan yang sama. Dia kata dia tak kenal lelaki tu dan tak tahu apa-apa tentang kematian dia. Jadi polis pun tak ada cukup bukti nak kaitkan dia dengan kes tu. Tak ada cap jari, tak ada saksi, tak ada rakaman. Semuanya kosong. Akhirnya, wanita tu terpaksa dilepaskan macam tu je. Jadi selepas berita ni tersebar, macam-macam teori mula muncul. Ada yang percaya lelaki ni sebenarnya seorang perisik, mungkin datang dari negara luar, jalankan misi rahsia tapi misi tu tak pernah selesai. Sebab tu dia muncul tanpa identiti. Semua label baju dipotong, tak ada dompet, tak ada dokumen. Seolah-olah memang sengaja nak pastikan dia tak boleh dikenali. Ada juga yang kata dia mangsa pembunuhan. Mungkin dia tahu sesuatu yang tak patut dan ada pihak yang nak dia hilang terus. Lagi satu teori yang sering disebut, lelaki ni mungkin bunuh diri tapi dia pilih cara yang sangat pelik. Dia buang semua benda yang boleh jejak siapa dia sebenarnya dan dia tinggalkan satu mesej kecil dalam poket dia. Dua patah perkataan yang cukup kuat untuk buat semua orang tertanya-tanya. Taman Shoot maksudnya sudah tamat. Tapi dari semua perkara pelik dalam kes ni, ada satu benda yang betul-betul buat orang rasa tak sedap hati. Mayat dia disimpan selama lebih 20 tahun dan sepanjang tempoh tu tak ada seorang pun datang tuntut. Tak ada waris, tak ada kawan, tak ada sesiapa pun yang cari. Macam lelaki ni pernah hidup tapi tak pernah wujud dalam hidup sesiapa. Lepas lebih 70 tahun berlalu, barulah misteri lelaki tak dikenali ni mula terbuka sikit demi sikit. Jadi pada tahun 2021, saintis berjaya buat ujian DNA guna cebisan rambut yang diambil dari mayat tu. Dan hasil ujian tu bawa kepada satu nama iaitu Carl Webb, seorang jurutera elektrik dari Melbourne. Bila dah dapat tahu tu macam lega sikit lah. Tapi dalam masa yang sama, semua persoalan masih tergantung. Kenapa dia mati dalam keadaan macam tu? Kenapa identiti dia dibuang macam langsung tak boleh ada siapa kenal? Dan apa maksud sebenar kod pelik dalam buku puisi tu? Jadi sampai sekarang tak ada satu pun jawapan yang betul-betul jelas. Okeylah, Kim rasa cukup untuk story hari ni. Kalau korang suka kes macam ni, jangan lupa like, komen, share dan aktifkan loceng notification supaya korang tak ketinggalan di video seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.